Teka-teki mengenai hubungan antara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Bella Astilah kini semakin hangat diperkatakan sehingga mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen. Segalanya bermula apabila tular satu video sambutan Syawal pertama yang dikongsikan oleh Syed Saddiq di media sosialnya baru-baru ini. Dalam video tersebut, beliau dilihat meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Suasana penuh kemesraan jelas terpancar apabila mereka saling bersalaman, bermaaf-maafan, malah turut menari bersama dalam suasana yang cukup ceria dan harmoni. Namun begitu, apa yang benar-benar mencuri perhatian bukanlah momen kegembiraan itu. Sebaliknya, netizen mula tertumpu kepada satu perkara yang dianggap luar biasa, iaitu susunan bungkusan hadiah yang kelihatan tersusun rapi di atas lantai. Rata-rata mula membuat andaian, dan ada yang berani mendakwa bahawa barangan tersebut seolah-olah menyerupai set hantaran untuk majlis pertunangan atau perkahwinan. Lebih menarik, spekulasi ini semakin kuat apabila kedua-dua figura ini dilihat mengenakan pakaian raya sedondon. Pada hari pertama Syawal, mereka tampil dengan warna hijau, manakala pada hari kedua pula, warna merah jambu menjadi pilihan. Kebetulan, atau ada maksud tersirat? Tidak terhenti di situ, timbul pula dakwaan yang lebih mengejutkan apabila ada pihak mendakwa bahawa pasangan ini bakal melangsungkan hari bahagia mereka dalam masa terdekat. Lebih tepat lagi, seminggu selepas Aidilfitri, iaitu pada 28 Mac. Malah, beberapa rakan artis turut dilihat seakan memberikan hint awal, termasuk bayangan bahawa tema busana untuk hari istimewa itu mungkin berwarna kuning. Sebelum ini juga, Bella pernah mencetuskan tanda tanya apabila memuat naik gambar bersama Syed Saddiq dengan latar lagu klasik Malam Bulan di Pagar Bintang, seolah-olah memberi gambaran sesuatu yang romantik dan penuh makna. Namun sehingga ke hari ini, kedua-dua mereka masih memilih untuk berdiam diri. Tiada pengesahan, tiada penafian. Dan itulah yang membuatkan netizen semakin tidak sabar menantikan jawapan sebenar. Adakah semua ini sekadar kebetulan, atau sebenarnya satu petanda kepada sesuatu yang lebih besar? Apapun, satu perkara pasti, kisah mereka kini bukan sekadar perhatian, tetapi sudah menjadi fenomena yang dinanti-nantikan.